Macam mana saya nak baca? Saya tak boleh baca. Korang tulis Pak Aslam buat video kat mana? Dia tak buat video, dia tulis. Konon-konon dia minta maaf secara terbuka dekat tweet. Tak payah. Cakap kat dia, tolong siapa-siapa tolong balas dekat tweet tu. Cakap kat dia, saya suruh datang menghadap saya dekat rumah. Sampai ke hari ni, benda tak pernah selesai. Saya tak pernah berpeluang untuk bercakap dengan dia. Kalau nak tulis, nak bagi tahu semua orang sangat lah. Betul, dan beli. Saya gelak-gelak juga, tapi benda ni tak kelakar sebenarnya. Saya jaga anak saya daripada kecil tau. Saya jaga anak saya. Tak boleh nak cerita banyak-banyak lah. Saya jaga anak saya kecil, bagi makan, bagi minum, bagi pelajaran, bagi anak saya sihat, bagi cantik, bagi dah besar. Tiba-tiba dia ambil macam tu saja. Dia tak pernah minta maaf, betul-betul minta maaf, tak pernah. Benda tu tak berlaku. Suami pelakon dan penyanyi Abby Abadi iaitu Muhammad Faizal Zakaria pernah memberi amaran kepada Ahmad Aslam agar berhenti mengganggu anak tirinya sebelum mereka berkahwin secara rahsia di Thailand. Bukan hanya memberi amaran, Faizal juga pernah menampar Aslam kerana kurang senang dengan tindakannya sebelum ini. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Aslam, oh Aslam, selama ini aku diam saja pasal apa kau buat. Dari awal kes kantoi aku sudah lempang kau siap amaran lagi. Sampailah kejadian itu. Aku tak nak cerita pasal itu, tulisnya di platform thread pada Khamis. Menurut Faizal, bukan hanya perkataan maaf, namun Aslam juga tidak pernah mengakui perbuatan dilakukan. Jelasnya, Aslam selama ini berlagak seperti tiada pernah membuat sebarang kesalahan sekali. Gus menyifatkan menantunya itu sebagai lelaki tidak bertanggungjawab. Kau sejak kes itu tak pernah ada perkataan minta maaf pun. Tak pernah datang berdepan mengaku apa kau buat. Yang kau tahu buat maco seolah-olah tidak ada kesalahan. Kau memang tak ada tanggungjawab pun. Kau ingat setiap apa yang berlaku boleh hilang macam itu saja ke? Maaf tak pernah hilang dalam fikiran aku, luahnya. Aslam sebelum ini mendakwa pernah membuat permohonan secara peribadi. Bagaimanapun, Abby berkata, Aslam tidak pernah bersemuka dengannya untuk memohon maaf sepanjang lebih setahun dia berkahwin dengan anak perempuannya, iaitu Marissa Dania. Tegas Abby, sekiranya permohonan maaf itu pernah berlaku, dia meminta Aslam untuk mengemukakan bukti.